Saya sana. Alhamdulillah baik. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته ومن اعتقد بعقيدته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر Rabbi tamim bil khair ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dalam kesempatan pagi ini sama-sama kita teruskan lagi ulang kaji pelajaran kita dalam kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Imani wal Islam, dan kita sampai pada muka surat 11 dan insya-Allah kita sambung pada baris yang ke-13 daripada bawah. Masih lagi membicarakan berkaitan dengan najis. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Dan bermula juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, iaitu seperti bangkainya pada hukum najisnya dan sucinya, melainkan bulu binatang yang halal dimakan akan dia, maka iaitu suci. Dan bermula juzuk yang bercerai daripada binatang yang hidup, iaitu seperti bangkainya pada hukum najisnya dan sucinya, melainkan bulu binatang yang halal dimakan akan dia, maka iaitu suci. Binatang, anggota binatang atau apa sahaja daripada binatang yang tertanggal daripada tubuh dia pada ketika dia hidup. Pada ketika dia hidup, maka suci dia mengikut pada ketika mana dia jadi bangkai.
kalaulah binatang itu bila mati jadi bangkai, najis, maka bulu yang tercabut tersebut itu pun dikira sebagai najis. Seperti mana bulu kucing. Kucing pada ketika hidupnya dah jadi bangkai, tuan-tuan. Tetapi bila mana matinya dia, maka jadi bangkai. Begitulah kalau tercabut bulunya daripada badannya ketika mana dia hidup. Bila mana tercabut, dia dikira sebagai sudah mati pada tubuhnya. Maka bulu tersebut dikira najis. Maka dimaafkan bulu-bulu yang tidak dapat dielakkan, seperti mana bulu kucing yang mana ia sentiasa bermain dengan manusia, dengan syarat bulu yang melekat di atas di pakaian tersebut adalah sedikit. Kalau banyak, tidak dimaafkan. Sebab kadang-kadang kita tengah sembahyang, kucing masuk. Kucing masuk, dia pondok geser dekat kain kita. Kucing ni dia punya bulu tak kuat, tuan-tuan. Dia bersentuh dengan kita je, adalah yang tercabut tu. Maka dalam masalah macam ni, kalau sedikit itu dimaafkan. Begitu juga tidak dimaafkan bila mana kita yang sengaja ambil kucing tersebut. Dimaafkan bila mana dia sendiri yang datang. Kalau kita saja-saja ambil, melekat, yang tu tak dimaafkan. Tapi kalau kita duduk tengok-tengok dia main panjat kita, yang tu dimaafkan dengan syarat sikit, bukan banyak. Begitu juga kalau kita tengok contoh, iaitu kalkatu. Kalkatu bila mana dia hidup tak jadi najis sebab dia tak bangkai. Tapi bila mana dia mati, najis tak? Najis. Jadi apabila sayapnya itu tercabut, biasalah kalkatu ni kan dia punya cita-cita tinggi, tuan-tuan. Cita-cita nak pergi ke bulan. Tapi dia nampak lampu, dia kata ini pun jadilah. Dia kata daripada nak pergi bulan jauh sangat, lampu pun jadilah. Dan sifat kedatangan kalkatu ini, dia bukan datang seekor-seekor je, dia datang berkumpulan. Dan dia punya sayap tu tak kuat. Dia punya sayap tak kuat. Kadang-kadang bila terbang bersentuh dengan kawan, dah tercabut dia punya sayap. Maka sayap itu najis tak? Ia najis sebab kalkatu ni kalau mati dia najis, jadi bangkai. Maka apa yang tercabut daripada dia ketika hidup dikira bangkai, dikira najis. Maka sayapnya itu juga najis. Tetapi dimaafkan. Mana? Bila terlalu banyak sehingga tidak dapat nak dielakkan. Sebagai contoh, kat luar sana tu banyak sayap kalkatu. Kita lalu tak dapat nak gelak. Jadi itu dimaafkan. Maksud dimaafkan ni bukannya kita mengangkat hukumnya tidak najis, dia najis. Tetapi dimaafkan. Dan sekiranya bulu sayap kalkatu itu masuk dalam baju, masuk dalam poket, terbang masuk dalam poket. Lepas tu kita balik rumah. Waktu dekat surau tadi, memang kita tak dapat nak elak. Tapi tiba-tiba ada seekor terbang masuk dalam ni, dah tercabut, dia pun keluar belah. Lepas tu kita sampai kat rumah, kita nak buat sembahyang sunat ba'diyah. Maka pada ketika itu tidak dimaafkan kerana umumil balwa tidak berlaku pada ketika itu. Faham, tuan-tuan? Yang jadi umumil balwa berlaku kat mana? Dekat surau tadi, sebab terlalu banyak. Sampai kat rumah tak ada, tapi kita bawa sayap dekat dalam. Maka hukumnya kita dikira membawa najis. Baik.
Itu yang dikatakan barang anggota yang tercabut daripada badan ketika mana hidup. Ustaz, kalau kita jalan-jalan tengok-tengok terserempak dengan tangan manusia, lepas tu kita pun bawa tu kita bawa najis ke tidak? Nama kata manusia ni, manusia tidak akan jadi bangkai selama-lamanya. Manusia tidak akan jadi bangkai selama-lamanya dan tidak dihukumkan najis. Maknanya kalau kita bawa sekalipun, maka tidaklah dikira membawa najis kecuali kalau ada darah. Sebab darah itu tidak dimaafkan. Ustaz, kalau kita bawa kulit budak lepas sunat kan, biasa doktor bagi balik kan. Doktor bagi balik. Dia pula, doktor ni pun satu pasal gak, dia bubuh dalam plastik ubat. Ingat ubat, rupanya kulit kawan tu. Kita pun masuk dalam poket. Masukkan dalam poket. Adakah ia dikira najis? Tidak dikira najis. Kecuali kalaulah dekat kulit tersebut ada air kencing. Faham tuan-tuan? Sebab kadang-kadang budak-budak ni kencing, dia bukan tarik dia punya kulit tu. Takut-takut di situ melekat air kencing. Maka dari itu, kalaulah ada air kencing, maka dikira najis bukan kerana bangkainya, tetapi kerana air kencingnya. Macam tu juga cerita tangan tadi. Tangan tu tak najis, tak jadi bangkai. Tetapi yang najis itu adalah darahnya. Baik Ustaz, kami ni penggali kubur. Geng-geng penggali kubur. Kami korek kubur, dah korek, tengok, kami pun macam mana tercangkui tengkorak kepala kawan sebelah. Kemudian kami ambil tengkorak tersebut, kami letak balik elok-elok. Adakah kami nak kena basuh tangan atau tidak? Tak perlu, bukan najis, tak bangkai. Tetapi mayat ini jadi najis bila? Kalaulah pecah perut dia. Sebab barang dalam perut itu adalah najis. Itu saja, tapi tak dikira bangkai. Tak dikira bangkai. Najis tu atas najis yang mendatang. Baik, selesai. Dan bermula tiap-tiap yang cair lagi memabukkan, iaitu dinamakan arak, iaitu najis dia. Barang yang memabukkan. Maksud di sini tiap-tiap yang cair. Ustaz, kalau dia kerah, dia memabukkan tapi kerah. Macam contoh apa tuan? Apa contoh? Contoh barang keras tapi memabukkan. Dadah, ganja. Dia barang keras, tapi kalau kena mabuk, hilang akal, maka itu najis tak? Pada zatnya tidak najis. Sebab dia bukan daripada yang cair. Kecuali dicairkan. Dicairkan, maka barulah jadi najis. Barulah jadi najis. Tapi Ustaz, negara menyebut bahawa itu najis dadah, maka disebut najis itu sebagai orang kata nak menanam rasa benci orang terhadap dadah. Ketum najis tak? Siapa kuat ketum di sini? Sampai tanam belakang rumah ada tak? Baik, ketum pada asal hukumnya tak ada najis tuan-tuan. Sebab ketum ni asal-asalnya ia sebagai ubat, betul tak? Dia ubat, orang darah tinggi, jantung semua baik dengan. Tapi masalahnya bila mana ada geng-geng suka fly ni, dia tak dapat ganja, dia cari ketum. Dia pun bancuhlah ketum tu dengan macam-macam bahan. Orang Kedah panggil cakaroy. Jadi dalam masalah macam ni, cakaroy itu najis dah.
Baik, barang yang cair. Setiap barang yang cair dan memabukkan, maka hukumnya najis. Nah, tetapi kalau dia masak ketum tu saja sebab nak buat ubat, maka jadi najis tak? Tak najis. Baik, faham tuan-tuan? Bukan saya suruh minum ketum, tak. Tapi nak cerita bab najis dengan tak najis je. Tuan-tuan faham tak makna ketum ni tidak dimasukkan dalam kesalahan najis dadah. Dia bukan satu kesalahan najis dadah. Dia dimasukkan dalam undang-undang racun yang terkawal gitu. Dia tak masuk dadah, tapi dengan sebab fungsinya macam dadah, tu yang orang geram tu. Dan bermula darah, iaitu najis sekaliannya melainkan hati, jantung dan alaqah. Alaqah dan misk, iaitu kasturi. Kasturi kijang tu. Darah semuanya najis. Tak kira lah darah apa pun. Darah manusia najis, darah kucing najis, darah babi memang telah najis dah, darah anjing memang najis dah. Apa saja darah disebut sebagai najis. Kalau melekat dekat baju, maka dia dikira membawa najis. Tetapi sekiranya dia ada klausa dimaafkan. Sekiranya darah itu sedikit, darah itu sedikit pada adat. Pada adat saya nak tanyalah tuan-tuan, pada adat kalau darah tu sebesar duit 10 sen, banyak ke sikit? Banyak ke sikit? 10 sen tak besar mana pun, besar sikit je. Banyak ke sikit? Okey, kalau tuan-tuan kata 10 sen pun dah banyak, 50 sen lagi lah banyak tak? 50 sen lama tu lagi banyak. Maka ikut adat, kalau kita kata, ni darah ni banyak lah ni, maka barulah dia tidak dimaafkan. Tapi kalau sedikit, seperti darah pecah jerawat. Darah pecah jerawat. Tengah-tengah sujud, silap sujud tuan-tuan. Jerawat betul dahi dia tu. Dia sujud tutup mata, dia lupa yang ada jerawat kat dahi. Dia pun hentak kepala, debang. Pecah jerawat. Maka pecah jerawat yang mana duduk dekat darah yang ada dekat anggota tu dimaafkan. Najis tak? Najis. Tapi dimaafkan. Tetapi kalau darah itu sudah berpindah kepada tempat lain seperti sejadah, maka itu tak dimaaf walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Jadi kalau nak sujud kali kedua, mestilah sujud pada tempat yang lain. Gesek sikit ke tepi. Faham tuan-tuan? Darah semuanya najis. Cuma ada klausa dimaafkan bila mana hal keadaannya sedikit dan tidak berpindah pada tempat yang lain. Dan juga ada yang dikatakan di sisi mazhab kita Syafi'i, kalaulah darah itu mengalir sekalipun dimaafkan selagi mana tidak berpindah ia ke tempat yang lain. Berpandukan dengan peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika mana tengah sembahyang, dia dilembing. Dia dilembing. Ketika itu darah keluar mengalir. Maka Sayyidina Umar meneruskan sembahyangnya. Tu boleh pula Ustaz banyak. Ya, kalau dia mengalir. Kalau tak mengalir, dia kena tengok pada anda sikit ke banyak. Kalau dia mengalir, maka pastikan aliran itu tidak berpindah kepada tempat yang lain. Contoh, lukanya dekat kaki. Mengalir dekat kaki. Kemudian, darah tersebut berpindah ke kapet. Yang dekat kapet tu najis. Yang kat kapet tu najis, yang dekat kaki tu tak najis lagi. Tetapi kalaulah bersambung,
bersambung di antara kapet dengan kaki tu, tak diangkat-angkat, memang gitu je, maka yang di kapet tu masih lagi dikira yang bersambung dengan tubuh, maka tu belum dikira najis lagi. Bukan, dia bukan dikira apa kata, masih lagi dimaafkan. Tapi kalau dia dah angkat, maka terputus antara kaki dengan kapet, kemudian dia letak semula, maka barulah dikira ia bersentuh dengan najis, kerana sudah berpisah daripada aliran yang kaki tadi kepada kapet. Faham tuan-tuan? Nyamuk. Seperti saya sebutkan tadi, kalau darah itu sedikit dimaafkan. Sekarang ni nyamuk, Ustaz. Nyamuk ni dia ketik kita. Dia hisap darah kita. Dia hisap darah kita. Dia buat kerja tak clean tuan-tuan. Dia buat kat sini. Elok sangat lah, tengah-tengah imam pula baca panjang. Pak, kita tekan. Lepas tu kita geram satu pasal. Wah, gitu je. Pusing nak sangat. Okey. Darah itu sikit dimaafkan. Tetapi ingat, yang kita duk tonyoh tadi itu bangkai. Yang kita duk tonyoh tu bangkai. Bangkai najis tak? Najis. Jadi kalaulah kita halau dia, macam contoh halau gitu, tapi terkena sikit terkeluar darah, maka darah tersebut dimaafkan. Jadi waktu kita halau tu bangkai tak ada, maka boleh teruskan sembahyang. Tapi kalau kita duk gerong, pang kita bagi, waktu tengah mayang ada bangkai melekat kat situ, maka bangkai itu tidak dimaafkan. Bangkai nyamuk itu tidak dimaafkan. Darah yang terpercik itu dimaafkan. Jelas itu bagi nyamuk lah. Dan demikian lagi najis segala nanah dan tahi dan wadi. Wadi ni apa dia? Wadi ni air yang keluar daripada seseorang dari kerana buat kerja berat. Sifat wadi ni dia air yang jernih tapi melekit. Berbeza dengan air kencing, dia tak melekit. Kalau ada air kencing warna putih, tu air kencing. Tengok-tengok tak melekit, cair je, maka itu dinamakan air kencing. Tapi kalaulah dia melekit, itu wadi. Dia keluar bukan kerana syahwat. Air wadi ni biasanya berlaku kepada orang-orang yang membuat kerja berat. Buat kerja berat, yang mana mereka ni dah agak berumur. Itu air wadi. Dan madhi. Madhi ni adalah permulaan lazat. Permulaan lazat. Iaitu dia keluar sebelum daripada kemuncak keluarnya mani. Jadi air mazi ni pun, air mazi tak wajib mandi tuan-tuan, tapi wajib dibersihkan kerana ia najis. Okey, kalau air mani tak najis. Air mani tidak najis. Kerana Nabi SAW pernah satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata, aku nampak ada air mani melekat pada pakaian baginda, kemudian Nabi ambil pakaian tersebut, Nabi buat macam ni. Buat macam ni sahaja tanpa menggunakan air sikit pun. Kemudian Nabi pakai, Nabi semayang. Maka ulama Syafi'iyah menyebut bahawasanya air mani tak najis. Air mani tak najis. Tapi kena faham juga tuan-tuan, kalau air mani itu sudah bercampur dengan air mazi, maka ia jadi air mani yang mutanajis. Air mani yang sudah terkena najis. Sebab pada adatnya sebelum keluar air mani, maka keluar air mazi dulu. Itu pada adatnya. Jadi kalaulah air mani itu keluar selepas daripada mazi dan bercampur dengan mazi,
maka pada ketika itu air mani itu jadi mutanajjis. Nah, faham tuan-tuan Baik, Ustaz, kalau air mani itu tidak najis, boleh tak kita gunakan air mani untuk taharah? Ya Allah. Nak buat apa? Nak ambil wudu dengan air mani. Astaghfirullah. Nah, cubalah tahan 2 kolah dulu, baru kita jawab. Kumpul air mani 2 kolah, baru kita jawab. Baik, air mani ini walaupun sifatnya bersih, tetapi tidak mempunyai sifat membersihkan. Dia bersih, suci, tetapi dia tak dapat nak menyucikan pada barang yang lain. Hatta kalau dikumpulkan 2 kolah sekalipun, tetap tidak dapat menyucikan yang lain. Itu air mani. Dan air luka yang berubah baunya. Air luka ni apa? Macam air bisa lah. Macam air bisa lah. Dia kering tapi air bisa tu keluar. Dengan syarat bau dia busuk. Dan danur dan air melepuh yang busuk. Sebagai contoh, tangan kita ni ada gelembung gitu. Dalam gelembung tu ada air. Kita mempecahkan air tu keluar, maka air tu najis. Dan air lempedu dan muntah. Muntah pun najis. Muntah pun najis. Itu pasal tuan-tuan, haram kita telan muntah kalau sudah keluar daripada had huruf macam mana ni lah, khata, hujung sekali. Dia tak boleh telan balik kalau sampai makhraj huruf ha. Kenapa? Ia dikira makan najis. Tapi kalau dia keluar setakat sini saja, ialah kita makan banyak tuan. Kadang-kadang batuk sikit je, keluar sikit. Yang tu tak apa. Sebab dia belum sampai had huruf ha. Tapi kalau dah keluar sampai sini, maka tak boleh makan, kita kena keluarkan. Sebab dikira makan benda najis. Baju yang terkena muntah pun sama. Tempat yang terkena muntah pun sama. Jadi tempat yang najis, pakaian yang najis. Baik. Mana tadi? Dan air liur basi yang keluar daripada me'dahnya. Daripada ma'idah. Baik. Air liur basi ni keluar waktu tidur. Waktu tidur. Sifat air liur basi yang dikatakan najis itu ialah air liur basi yang busuk bau dia. Yang kalau kita tengok kuning sikit warna dia. Mana nak tahu Ustaz, kami tidur mana nak tahu dia warna kuning ke warna apa. Baik. Nak tentukan dia tu air liur basi ataupun tidak, ialah tengok cara kita tidur. Kalau tidur kita kepala duduk ke atas, ma'idah ni mana tempat simpan makan kat bawah lah, perut duduk di bawah, maka itu bukan air liur basi. Macam contoh orang tengah khutbah Jumaat, kita tidur. Kita tidur, keluar air liur. Mana air liur tu adalah air liur yang ada dalam mulut sahaja, maka itu tak najis. Tapi kalau kita tidur perut itu terlebih tinggi ataupun sama rata dengan kepala, maka pada ketika itu yang disebut sebagai air liur basi. Mana datang air liur basi ni? Air dalam perut ini dia turun ke bawah. Turun ke atas. Turun ke atas, kemudian keluarlah air liur basi. Itu yang dikatakan air liur basi yang jadi najis. Faham tuan-tuan? Jadi biasanya sifat air liur ni busuk. Air liur basi ni busuk, dia punya sifatnya. Nak tahu tidak, tengok cara kita tidur. Kepala tinggi atau rendah.
Jadi siapa yang tidur cara duduk, itu bukan air dia basi. Dia belum basi lagi. Cuma dia agak luat pada pandangan orang, nampak geli lah. Itu je. Tapi najis tak najis. Dan air susu binatang yang haram dimakan dagingnya pun najis. Seperti kucing. Susu kucing. Susu kambing tak najis, susu lembu tak najis, susu kerbau tak najis. Tapi susu orang najis tak? Susu orang tak najis tuan. Sebab orang kan kalau mati pun tak jadi bangkai. Baik. Dan mani anjing dan babi itu pun najis. Dan suatu yang dikeluar oleh binatang daripada mehdahnya dan kukunya akan dan di kukunya akan dia. Baik, iaitu seperti muntah kucing. Kan kucing ni kadang-kadang dia nak makan rumput. Habis makan rumput dia keluar balik. Sebab dia nak keluarkan apa badan-badan toksik dalam badan dia, dia pun keluar balik. Maka itu najis. Itu hukumnya najis. Sebab dia keluar daripada ma'idah dia. Dan segala asap yang jadi daripada najis yang terbakar dan segala air bisa binatang itu semuanya najis. Sebagai contoh, kita ambil tai lembu. Tai lembu najis tak? Najis. Walaupun lembu ini waktu hidupnya tak najis, dan kalau dia mati pun, kalau dia sembelih pun tak najis hukum dia. Tetapi tai dia tetap najis. Ada setengah-setengah orang dia ambil najis lembu ini, dibakar dan dijadikan dinding rumah. Kat Malaysia ni jaranglah orang guna. Sebab apa? Tak sesuai menggunakan tu. Sebab kita ni hujan. Ia berlaku di negara-negara Afrika. Afrika hak jenis hujan tak berapa nak banyak. Macam di Mesir pun banyak juga tuan. Hak jenis guna tai lembu untuk dijadikan dinding rumah. Ketika mana nak dijadikan tu, dia bakar dulu. Dia bakar najis lembu tersebut. Dan bila mana keluar asap dan kadang-kadang berterbangan sekali dengan abu-abu sekali, maka pada ketika itu abu itu najis. Selesai. Ustaz, lalat najis ke tidak? Kalau tengah-tengah sembahyang lalat hinggap kat kita, najis ke tidak? Baik, lalat sebab waktu hidupnya dia bukan bangkai dan bukan najis. Kalau dia hinggap pada kita pada ketika kita sembahyang, tidak dikira najis. Tapi Ustaz, memang sifat lalat kan suka duduk kat bangkai. Siapa suruh fikir macam tu tuan-tuan? Ni memikir, ni lalat ni sebelum datang sini dia duduk dekat tai ni, lepas tu duduk kat tai. Siapa suruh mikir? Orang suruh baca Fatihah weh. Dalam sembahyang sibuk nak fikir lalat ni datang daripada mana. Lalat bila mana dihinggap kat kita, dia tak ada najis. Dia tak bawa najis. Kecuali waktu sembahyang tu kita perhati dah lalat tu. Depan kita sikit tu ada tai kucing. Memang lalat tu duduk kat situ. Kemudian dia datang ke kita. Dia datang srak kata, ni lalat tadi ni. Lepas tu dia terbang, ada tinggal kesan. Kesan tai kucing yang fresh tu. Allah, maka baru jadi najis, tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan, jadi najis. Tak payah nak tengoklah tai kucing yang lalat tu tuan-tuan. Jadi bila mana lalat tu hinggap ke kita, kira macam mana? Kira suci. Tak payah duk fikir kata dia tu dia asal dari sampah, lepas tu dia pergi ke tai mana lah, tak payah fikir tu. Kita pun tak disuruh fikir benda-benda yang mendalam ni tuan-tuan. Baik. Bermula segala najis yang tersebut itu mana? Yang tadi itulah yang kita sebutkan banyak tu. Yang kata juzuk bangkai, yang bercerai daripada body binatang, yang cair memabukkan, dan darah, dan juga beberapa yang kita sebutkan tadi tu, dia dibahagikan atas 3 bahagi. Ini bahagian najis,
dibahagikan 3 bahagi. Yang pertamanya najis mughallazah namanya, iaitu segala juzuk anjing dan babi. Baik tuan-tuan, kita sebutkan kat sini berkaitan dengan badan dia, zat dia, bukan hukum membela dia. Kena buat pengasingan perbincangan. Kita cerita pasal najis. Kita cerita pasal najis. Najis pada anjing dan juga babi. Tu confirm. Badan dia, bulu dia, air liur dia, apa saja ada pada dia, itu semua najis. Tapi hukum membela, tu cerita lain. Tapi pada pagi ni masih lagi cerita bab najis pada zat badan dia. Yang kedua, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni najis ringan, iaitu kencing kanak-kanak laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan tiada dimakan yang lain daripada susu atas jalan mengenyangkan. Ini kalau tengok sekarang ni, ikut trend sekarang ni, tak jumpa dah budak macam ni tuan. Tak jumpa dah. Sebab budak-budak sekarang ni umur 6 bulan dah dia telan susu formula dah. Jadi itu tidak termasuk daripada najis mukhaffafah. Dia mesti nak najis mukhaffafah ni najis daripada bayi lelaki. Orang perempuan tak. Bayi perempuan tidak termasuk. Dia bayi lelaki yang umurnya tak sampai 2 tahun. Kemudian dia makanan yang mengenyangkan bagi dia ialah susu ibu dia. Maknanya dia makan nasi tak? Makan, tapi tak kenyang. Tidak sampai mengenyangkan. Sebab dia lebih suka kepada susu ibu. Susu ibu tu yang mengenyangkan dia sampai tertidur dia. Maka pada ketika itu, najis yang keluar daripada zakarnya, air kencing tuan-tuan, bukan tahi, air kencing, disebut sebagai najis mukhaffafah. Ustaz, kalau macam tu, waktu kecil tu ditahnikkan dia. Dah dicampurkan dengan air zam-zam, dah dicampurkan dengan kurma. Adakah kencing bayi tersebut dikira mutawassitah? Baik, kita sebut tidak. Sebab apa? Tak pernah pula kita tengok ustaz tahnik budak sampai kenyang. Sampai kembung perut tu. Dia sekadar nak bagi rasa je tahnik ni. Baik. Tapi benda ni tak berlaku dah sekarang tuan-tuan. Tak berlaku. Sebab sekarang ni semua pakai susu formula. Kadang-kadang umur 2 tahun dah dijamahkan nasi dah. Bagi kenyang. Tu. Baik, yang ketiganya najis mutawassitah namanya, iaitu tiap-tiap najis yang lain daripada 2 bahagi yang tersebut itu. Itulah bahagian najis. Ni kita dah maklum dah. Mughallazah najis berat, mukhaffafah najis ringan, mutawassitah najis pertengahan. Ustaz, apa maksud berat? Apa maksud pertengahan? Apa maksud ringan? Kita tak disuruh timbang tahi tu, tak disuruh timbang. Cuma yang dikatakan berat, ringan dan pertengahan itu ialah kaedah nak menyucikan dia. Najis mughallazah, banyak benda nak kena buat tuan-tuan. Najis mutawassitah, sikit saja kita perlu buat. Berbeza dengan mughallazah tadi. Dan mukhaffafah, dia punya cara pun cukup ringan untuk menghilangkan najis yang tersebut. Bukan disuruh timbang najis tu ringan ke berat, tak. Baik. Kembali kepada najis mughallazah. Najis mughallazah ini tertentu kepada babi dan juga anjing sahaja. Begitu juga keturunan daripada kedua-duanya. Keturunan daripada kedua-duanya. Anak babi campur anjing jadi ambi. Itu pun najis. Ataupun keturunan anjing campur dengan kambing, jadi kamjing, itu pun najis juga, walaupun bentuknya kambing. Bentuk kambing,
tapi dibuat test DNA, kuat pula DNA anjing. Nah, kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang tengok orang bela kambing banyak kan. Adalah 2-3 ekor anjing yang tolong jaga. Oh, orang suruh jaga. Ni orang kata harapkan pegang makan padi. Oh, dia pegang panjatnya kambing-kambing tu. Nah, dia panjat kambing tu, adalah anak kamjing kat situ. Nah, walaupun dia punya muka sama dengan sama dengan muka kambing sekalipun, tes DNA berat, ada DNA anjing kat situ. Nah, apa saja yang berkait dengan dua binatang ini dihukumkan sebagai najis mughallazah. Nah, kan ada ustaz, dia bukan panjat, dia tak panjat, dia bukan berjimak dengan lembu tu, tak, tapi depa ambil, mungkin dia ambil apa, ambil benih daripada ni, depa bubuh ke lembu. Nah, depa bubuh ke lembu, jadilah lembu tu sadur sikit, contoh. Jangan tuan-tuan kata lembu sadur tu daripada babi, tidak. Cuma nak bagi memikir sikit bagi ni. Nah, adakah lembu tersebut dikira najis? Ya, najis. Kerana datangnya daripada, mungkin daripada babi atau daripada anjing. Nah, benihnya itu. Nah, tu kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga sebab kacukan, proses kacukan ni dia punya berkembang, tuan-tuan. Dia punya sistem dia tu, dia berkembang. Sekarang ni macam-macam. Ada ni cantum dengan ni macam tu. Orang putih dia bukan kira halal dan haram. Dia kira nampak macam bagus-bagus dia buat. Nah, baik. Ustaz, kalaulah dikatakan kambing campur anjing tu, keluarlah anak kambing juga muka dia. Tiba-tiba dibiarkan, tak dibunuh. Dia pun, yang kamjing tu pun dah berkahwin dengan kambing lain. Nah, keluar lagi anak. Anak tu jadi lagu mana, Ustaz? Dia muka kambing, tak muka anjing. Maka anak-anak yang tersebut yang lain itu juga dikira sebagai najis. Itu kalau ada kepakaran nak menentukanlah. Kalau tak ada kepakaran, Ustaz, mana kita tahu, kita pergi beli je pun. Takkan nak pergi tanya dekat India tu, ini ada anjing pernah panjat ini ke kambing? Tak pernah kita tanya dah. Kita tengok kambing tu elok je besar, kita angkut. Dan kita pun tak suruh ditanya pun. Tak disuruh tanya pun. Ini apa anjing ke kambing, tak payah tanya. Nampak kambing secara zahirnya, ambil je lah. Kalau muka kambing seperti anjing, nampak sah-sah dia punya ke depan gitu. Kalau kambing dia punya hidung ke bawah, kalau anjing hidung dia ke atas sikit. Tu kita kena tanya lah. Sebab nampak kata, ni nampak macam anjing ni. Tu kita kena tanya lah. Lepas tu kena buat test DNA lah. Tapi kalau kita ni kalau nampak pelik sikit, tu sudah beli tu sudah beli lah. Okey. Jelas tuan-tuan? Baik, itu dikatakan, Ustaz, dalam sistem perubatan sekarang, tuan-tuan, ada beberapa ubat yang dibuat daripada unsur-unsur babi. Kalau tak silap saya, ada satu ubat darah tinggi. Ubat darah tinggi dia ada diperbuat daripada gelatin babi. Gelatin babi. Dan ubat ni lah paling kuat sekali. Kalau pergi hospital itu yang dibagi. Boleh tak kami makan, Ustaz? Sedangkan ada ubat yang lain. Ada yang daripada halal gel apa semua kan. Tapi yang tu kurang, bukan kurang lah, lambat sikit tindakan dia. Jadi boleh tak kami makan? Baik. Majlis Fatwa Kebangsaan menyebut bahawasanya dalam sudut perubatan, kalaulah ubat itu daripada gelatin babi dan pada ketika itu pesakit terdesak untuk nak menyelamatkan nyawa, maka hukumnya harus. Tetapi sekiranya dengan dah ada makan tu dia jadi sihat balik.
Bila dah jadi sehat balik, dia tak boleh dah makan yang tu, yang daripada gelatin babi tu. Dia kena makan yang biasa-biasa lah. Nah, ni waktu terdesak ni dah doktor kata, ini dah sampai masuk emergency tuan. Yang tu doktor kata kena pakai. Sebab saya pernah, mak saya pernah masuk wad disebabkan darah tinggi ni sampai nak pingsan apa semua. Lepas tu takdir Tuhan, saya kan mengajar dekat bahagian-bahagian belah HUKM ni. Depa ni pernah nampak saya, Ustaz, mai sini Ustaz. Depa panggil saya Ustaz. Saya pun pelik, macam mana hang kenal aku? Ustaz, saya nak bagi tahu kat Ustaz ni, awak pasal apa? Ubat ni daripada babi. Daripada gelatin babi. Kesan dia, mak Ustaz boleh balik segera ke rumah. Nah, tapi kalau ni satu lagi adalah biasa-biasa, bukan daripada gelatin babi. Tapi kemungkinan kalau nak sihat, nak balik rumah tu selepas 3 hari. Nah, selepas 3 hari. Saya tak kisah sangat nak balik cepat ke tak balik cepat tu tak kisah. Tapi saya nak tanya, mana yang dalam situasi mak saya sekarang ni, keperluan yang mana? Dia kata, kalau ikut graf darah dia ni, maka yang paling sesuai ialah yang babi ni. Saya kata silakan. Nah, silakan, sebab majlis fatwa kata boleh. Nah, boleh, tak jadi masalah. Nah, begitu juga fatwa Universiti Al-Azhar pun menyebut bahawasanya tidak menjadi masalah untuk makan ubat yang diperbuat daripada gelatin babi. Itu kalau berlaku terdesak. Nah, tapi kalau berlaku tak terdesak tuan-tuan, maka pada ketika itu tak boleh. Nah, macam contoh suplemen ni kalau tak makan pun tak ada masalah. Nah, tapi ialah suplemen daripada China macam tu, beli kat TikTok. Beli suplemen tu, beli suplemen nak kurus lah apalah. Dia sibuk nak kurus makan suplemen. Orang nak kurus pergi berlari lah. Ni malas berlari. Cuti tidur. Itu dah. Jadi suplemen dia bukan sebagai satu keutamaan. Maka haram kita gunakan gelatin babi untuk suplemen yang tersebut. Nah, berhenti kita tuan-tuan lah. Maka tiap-tiap satu daripada 3 bahagi itu akan datang. Sebab saya ada nikahkan orang ini. Ya tuan. Ya. Ya boleh. Okey. Bukan terima, sah atau tidak. Baik. Rukun qauli, antara syarat rukun qauli. Rukun qauli mana? Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud awal, tasyahud akhir, salawat pada tasyahud akhir, dan juga salam, ada 5. Syarat daripada rukun qauli ini wajib kita membaca. Qauli maksudnya barang yang dibaca. Baca ni macam mana? Baca ni syaratnya mesti keluar suara dan buka mulut. Nah, sebab dia ada dengan buka mulut dan keluar suara itu menjamin akan betulnya makhraj huruf. Nah, kalaulah dia tutup mulut, suara buka. Itu makhraj tak betul. Nah, maka itu pun tak sah. Ataupun dia buka mulut tapi suara tak keluar. Allah, tak ada keluar suara, maka tak menepati rukun qauli. Maka wajib pada rukun qauli ini dia keluar suara dan buka mulut, dan wajib dia mendengar dengan telinga dia sendiri akan setiap huruf yang ada pada bacaan tersebut. Bukan jenis timbul tenggelam. Awal dia hak belakang hilang belaka, ataupun awal dengan akhir dia tengah hilang.
Nah, yang tu pun tak sah. Dia wajib dengar dengan telinga kita sendiri setiap huruf yang ada pada rukun qauli itu. Nah, ya. Bukan telinga orang sebelah. Siapa yang dengar telinga orang sebelah tu hukumnya makruh. Makruh hukum dia. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya yang bagi dengar telinga orang sebelah tu orang was-was. Dah mula. Dah kawan sebelah pun lupa Fatihah mula macam mana. Sudah. Duk bis kawan sebelah ni. Nah, itu pasal orang was-was kalau dia mengganggu orang sembahyang, maka terlebih utama dia sembahyang kat rumah. Nah, duk bis. Maka wajib dia dengar pada telinga dia sendiri dan tidak pula dengar telinga orang lain kecuali kalau dia mubaligh. Mubaligh ni macam mana tu? Macam di Masjidil Haram tu lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang tu je boleh kuatkan suara. Kita ni kalau dekat Al-Munir tak payah buat macam tu walaupun baru balik Mekah. Saya tengok kat Mekah ada orang menjerit-jerit. Saya nak try buat, tak payah. Sebab apa? Surau bukan besar mana pun. Masjidil Haram tu besar. Wallahu a'lam. Ya. Macam mana? Baik. Kita ni pun duduk kat situ. Duduk kat saf tu. Tengok-tengok dia datang. Sudah. Dia mai dah. Kita pun berundur ke belakang. Kita tak nak duduk dekat dengan dia. Boleh atau tidak? Baik tuan-tuan. Ini perlu diingatlah dalam bab saf. Kalau saf sudah terbina, haram untuk kita untuk pecahkan saf tersebut. Walaupun ada musuh kita sebelah kita. Kita bukan sedar tiba-tiba ada musuh. Kita Allah, kita orang qomat dah kita di situ. Tengok-tengok sudah dia ni. Boleh tak saya keluar? Tak boleh. Tak boleh. Sebab sembahyang nak didirikan. Kau tahan je lah 5 minit. Tahan je lah. Begitu juga dengan orang baca kuat ni. Cuma lepas sembahyang kita nasihatkan. Nasihat. Bacalah pelan sikit. Awak baca pun suara tak sedap. Cakap je lah. Tak payahlah baca kuat. Kalau nak baca kuat, boleh awak jadi imam. Saya senang je. Baca kuat Okey, baca kuat. Jadi imam. Sebab imam je boleh baca kuat. Dia kadang-kadang puak yang baca kuat ni pun, dia bukan kira sembahyang. Zuhur pun baca kuat, Asar pun dia baca kuat. Semua baca kuat. Suruh jadi imam, melintang bukang lari. Wallahualam. Ya. Okey. Satu lagi, Ustaz, masalahnya dia ni pekak. Dia ni pekak. Jadi tu yang dia Bismillahirrahmanirrahim. Bagi nak dengar. Ustaz kan cakap bagi telinga dengar. Jadi dia pekak, dia pun nak menguatkan suara dengar kat telinga. Baik, bagi orang pekak, memadalah ia. Takkan orang pekak tak dengar suara dia sendiri. Mesti dengar juga. Maknanya, kalaulah dia berasa dia sudah keluarkan suara dan buka mulut, walaupun dia tak dengar, maka sah sembahyang orang pekak tersebut. Tak perlu dia nak menjerit. Wallahualam. Ya tuan. Ya. Imam Allahu Akbar sujud, tapi jemaah tak sampai dulu. Baik. Orang yang yang turun awal daripada imam, kalau sengaja batal sembahyang dia. Kalau tak sengaja tidak membatalkan sembahyang, kecuali kalaulah ia mendahului imam itu dengan bukan mendahului imam, maknanya dalam 2 rukun tu dia mendahului imam. Contoh, kalau dia mendahului imam sebagai contoh, dia pun takbir. Dia ingat imam tengah baca, waktu tu speaker pun rosak. Lepas tu datang orang takbir kuat-kuat, Allahu Akbar. Dia ingatkan suara imam, dia pun sujud, dia pun rokok. Dia rokok-rokok, orang tak rokok lagi. Rupanya kawan tu hak baru sampai tu baca kuat. Kemudian dia kena patah balik lah. Baik, itu tak jadi masalah sebab tu tak sengaja.
Nah, tapi kalaulah dia sengaja, kalau tak sengaja tu jadi 2 kali. Nah, jadi 2 kali. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah pun dia mendahului imam juga, maka itu membatalkan sembahyang dia. Tetapi kalau sengaja, satu rukun sahaja pun sudah membatalkan sembahyangnya. Wallahu a'lam. Cukup ada lagi? Tak ada. Tuan-tuan dah kahwin dah, tak apalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.